Macam Jojo, dia ni dah lebih 100 kali naik ring. Lebih. Macam Yusof Hazmi, dia baru training. Okey, dia ni kira level newbies. Orang panggil apa? Dan newbies. Baru lagi lah. Okey, kira baru lagi. Bawa kata orang, Yusof Hazmi ni baru kena glove. Fight Yusof Hazmi tu tak seberapa pun. Mereka cuma nak bagi kecoh untuk tujuan marketing menjual baju. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan pempengaruh Poktai Racing apabila beliau diminta pengikut-pengikutnya untuk mengulas mengenai perbalahan di antara Yusof Hazmi dan jago Muay Thai Malaysia Jojo, Johan Azali. Melalui potongan video live yang dikongsikan TikTokers Ijal 1 itu, Poktai mendedahkan marketing yang dilakukan Yusof Hazmi ini sudah dilakukan beliau sendiri sejak 4 tahun lepas, di mana seseorang individu itu harus melakukan marketing murahan untuk mendapatkan perhatian dan tontonan netizen. Saksikan video itu di sini. Yusof Hazmi cabar Jojo. Okey, baik. Putih ulas sikit lah, okey. Macam Jojo, dia ni dah lebih 100 kali naik ring. Lebih. Macam Yusof Hazmi, dia baru training. Okey, dia ni kira level newbies. Orang panggil apa? Dan newbies. Baru lagi lah. Okey, kira baru lagi. Bawa kata orang, Yusof Hazmi ni baru kena glove. Okey. Dia lebih macam dia ada tengok juga sebelum-sebelum ni. Dia dengan siapa? Yunus. Kan duk pumpang. Okey. Newbie. Okey, newbie. Okey, baik. Kau kena faham. Okey, kenapa isu Yunus dengan Yusof Hazmi ni kecoh? Kenapa dia orang buat kecoh? Sebab kau kena faham, Yusof Hazmi dia ada jual baju. Faham tak? Bila orang ada jual baju, dia mesti nak kena ada orang kenal, ramai orang kenal. Jadi macam mana nak bagi view tu dapat, nak bagi orang kenal, dia terpaksa kena buat kecoh. Walaupun fight tak setara mana, okey, walaupun fight tak setara mana, rekod atas ring pun tak ada, tapi kecoh tu penting sebab nak lakukan baju. Kau kena faham, zaman sekarang zaman bisnes, fight tak setara mana. Okey, walaupun dia cabar orang tu, cabar orang ni, kau kena faham, dia ada barang. Apa barang dia? Baju. Dia ada baju, dia ada benda dia nak jual. Jadi dia terpaksa kena buat kecoh supaya boleh dapat tontonan lebih. Bila dapat tontonan lebih, contohlah view boleh pergi, ada satu video dia buat kecoh tu boleh sampai 300,000 view. Takkan 1,000 orang pun tak beli baju dia. Takkan 1,000 orang pun tak beli. Kau kena faham situ. Ini mainan yang diorang main ni, Poktai dah main 4 tahun lepas. Poktai dah main mainan ni 4 tahun lepas. Diorang baru nak main. Subscribe with notifications on.